kerajaan boleh mengizinkan papan tanda macam ini. Malaya, Malaya, bersama kita bangkit suara. Brother Wan Siwan Malayu kongsi satu video panas. Betul-betul depan sekolah rendah Sungai Buloh, kedai penuh warga asing. Siap ada signboard besar dalam bahasa Bangla dan Rohingya. Kita tengok macam pasal luar negara. Padahal ini tanah kita. Persoalan dia macam mana boleh senang-senang naikkan papan tanda bahasa asing tanpa kebenaran. Lesen ada ke? Permit ada ke? Atau ada orang dalam buat tak nampak? Serius cakap, benda ni memang buat rakyat tempatan menyirap. Kita hormat orang cari makan, tapi undang-undang kenalah ikut. Kalau orang kita nak buka kedai pun berlapis borang nak isi. Kenapa yang ni nampak macam free pass? Sini bukan isu benci bangsa, tapi pasal peraturan. Budak sekolah lalu tiap hari tengok papan tanda yang dia pun tak faham. Lagi sedih pihak berkuasa macam slow motion. Kita bukan nak gaduh, cuma tanya, undang-undang kita ni wujud untuk siapa sebenarnya? Untuk rakyat kita atau untuk semua? Ini sekolah rendah kebangsaan di Sungai Buloh. Kita kebetulan ada lalu sini dan mendapati sebuah kedai makanan. Tanda papannya banyak hairan. Hari ini kita punya konten ialah mengapa Malaysia kerajaan boleh mengizinkan papan tanda macam ini di atas. Saya pun hairan apanya ditulis. Bolehkah ini papan tanda di Malaysia?